Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aizat. So hari ni saya ada yang buka pada hari tu di tak ingat dah berapa bulan lah. Sebulan lebih lah, sebulan lebih dia beritahu awal awal bulan Apa ni, hujung bulan bulan. penghujung bulan Julai. So bulan 7 lah. So sekarang dah bulan 9. So hampir 2 bulan lebih, dekat 2 bulan abang buka kat kedai MH Platinum. Pada ingat tak masa saya pernah interview abang dekat MH Platinum yang video sebelum ni. So inilah dia Abang Zufairi. So abang, hari ni cerita abang sikit bang. Tentang hari ni katanya mengeluh. Kenapa tu bang? Hari ni datang mengeluh babe. Dia kata mengeluh hari ni. Oh, dia apa ni, punca utama sebab saya datang ni lupa balik pihak selector ni berkenaan dengan trafik lah. Dari trafik dari customer kita tak jangka. Oh, Tak lama jangka kan terlampau ramai sangat datang. Okey. Dah tunda tu lah. So masalah saya sekarang ni dekat kedai pervis saya sendiri tu dari segi point lah kan. So kita kena ada sekitar 1,500 point. Tapi dalam masa 2 hari, 3 hari dah Dah habis. dah habis. Aduh. So saya tak pasal jumpa saya ni lah. Dia baik ni untuk berbincang dari segi apa Solution lah. solution lah. Solution. So setelah hari itu pun dah bincang pasal solution. Okay, maksudnya ini trafik tu memang agak kerap lah tu. So berbalik pada cerita sebelum ni abang kata nak buka Dopi ni sebabkan berasa benda senang betul bang. Tapi hakikatnya Hakikatnya kita kena lebihkan tenaga kita lah. kena bekerja masa tau. Dia ni kita kita bekerja. dari segi macam mana. Sebab apa kita buka apa ni, yang penting customer lah. Betul. Kita kena jaga customer kita. Itu yang penting. So sekarang ni bang, bila abang nak tengok trafik laju macam ni bang, planning abang lepas kita selesaikan pasal device yang kita cerita tadi. So after that bang, abang rasa apa yang abang nak buat pemberi abang ni penambah baik untuk bisnes abang? Dari segi penambahbaikan, dari segi saya, yang first kali saya dari segi servis lah. Servis kepada dari segi kita business. So untuk sampai dari segi ni apa, apa ni, dari segi machine ke ataupun ni lah, dari segi kebersihan, pengurusan kedai itu sendiri. Itu yang penting. Sebab kalau kita tak jaga pun akan efek juga bang. Betul. Sebab yang saya tahu MH Platinum ada problem adalah bila terlampau packs pengguna menyebabkan hari ni diorang complain coin tak cukup. Betul. That's a problem sekarang ni. So dari segi income pun boleh tahan lah. Abang 2 bulan lebih ni, dalam sebulan lebih pun dah boleh menjana around 9 to 10,000 sekarang. So untuk income memang tak ada masalah untuk Dopi, tapi pengurusan agak susah. So now ni pengurusan yang abang kena buat ni adalah kita nak jaga penghuni yang ada dekat MH Platinum. So apa yang kita harapkan pas ni bang, bila kita dah buat satu perbincangan tentang device tadi, hope boleh membantu abang. In case dalam masa 3 bulan bang, kalau tak boleh takung juga, abang fikirlah abang kena buat apa, kita kena tambah mesin jawapannya. Boleh bang. So hari ni ada apa-apa nak ucap bang? Nak bagi tahu dekat pengguna luar sana bang, yang mana bakal jadi usahawan bang? Okey, yang pentingnya kita sebagai pengusaha Dopi ni, yang pentingnya dari segi tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita macam mana kita nak menguruskan bisnes kita masing-masing. Itu yang paling utama. Okey, itu saja. Okay, so hope nanti kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum. Bye bye.